Iya. Toman ni, Toman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam serai hantu hobi. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada semua subscriber Fazrul Azwan Channel. So ini hari 28 bulan Syawal kita yang ke-8 ya, dan aku lebih kurang sebulan ke tak mancing secara full trip mancing sekejap je lah kan. So ini hari nak mancing selepas sebulan tak mancing full day. So harap-harapnya ada menggasak lah pagi ni. Okay, aku pun dah pindah tempat kerja, dah terhad sikit lah nak mancing, tapi boleh lagi mancing insyaAllah. So sambil-sambil menunggu sahabat nak sampai sekejap lagi, aku buat opening lah. Terima kasih kepada yang baru sampai channel ni. Jangan lupa tekan butang like, subscribe and share my channel. Dan yang telah menyokong, terima kasih banyak-banyak. Yang telah subscribe, terima kasih banyak-banyak. So stay tune guys. Okay guys, so kita sampai spot. Aku sama dengan Amy ni hari dengan kawan dia. So ini hari aku nak test dua soft rock baru. Aku dah test lah sebelum ni, cuma aku tak test dekat long trip lah. Aku dah test ESP Tupac Frog dan juga ESP Mad Lion. Tupac Frog ni ikonik sempena Hari Raya Aidilfitri lah. Okay, dan Mad Lion ikonik sempena Tahun Baru Cina. So memang setiap kali ada perayaan-perayaan besar, memang ESP akan keluarkan soft rock baru lah. Okay guys, ini dia. Kita gunakan Tupac Frog dulu. Okay, dia punya size 3mm, berat dia 5 gram. So jom test. By the way, pagi ni aku gunakan reel ESP Sonic CS compact size, dan juga aku pairkan dengan ESP Explosion 512LB dan kaki 3. Tali ni aku guna ESP Emo Plus 836 15LB. Leader Emo Kyojin 30LB. Alright, so jom kita test. Cari yang ada toman kat mana? Yang ada toman kat mana? Oh, baru nak korek guys, baru nak korek. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Tembakang lah banyak. Guys, baru nak korek guys. Ini lucu lah. Alah, curut. Ambil dah elok sikit. Aduh.
Aduh, lucut pula. Tak tepat. Dia sambar tak tepat. Dia sambar tak tepat. Kecil ke tak besar. Dia ambil tak tepat, geng. Ni nama dia tupat tapi ambil tak tepat. Cik. Duduk dalam tu ni. Dia ada gitu. Sebab dia ambil macam tak tepat tadi. Dalam tu. Dalam tu. Aduh, tak kena, geng. 2 kali, geng. Tak kena. Tak apa. Kali ketiga mesti kena macam ni. Dia tak kena 5 minit ke tu. Tak kena, geng. Dia main kat situ ke tu? Aduh. Ya, yes. Ya. Curut, geng. Strike juga menggunakan tupak frog. Tapi curut lah, geng. Strike menggunakan tupak frog. Mantap. Curut saja, geng. So, jom kita test ESP Mad Lion. Sempena tahun baru Cina. Tadi ESP tupak frog dah hanyir. Kita try yang ni, ESP Mad Lion. Let's go. Kita baling bawah ni kan. Try tengok. Mana tahu ada hanyir-hanyir. Aduh, lucut. Meletup tapi tak lekat. Aduh, kita hantar lagi. Dia ada je main kat sini-sini ni. Tak lekat tadi, geng. Aduh, tak lekat lagi. Oh man. Mad Lion. Mad Lion lah. Okay, kita buka tiup dia. Tak apa. Kita buka dia punya tiup. Aduh. 2 kali dah ni dia ambil ni. Tak lekat. Ayah. Apa pasal lah ini Mad Lion tak mau lekat lah. Tak mau raya. Okay, kita buka dia punya getah. Kita test lagi. Hari makin panas.
Kita layan je lah kat sini slow. Ada. Tahu ada toman sesat ke, haruan sesat ke kan. Aduh, lucut guys. Bujuk. Confirm bujuk. Bujuk guys. Mek layan ni bagi aku macam besar. Kita tukar tupak frog lah, kecil sikit. Kita tukar balik tupak frog. Tadi meletup depan tu. Aku duk rasa bujuk tu. Dia kena rajin pujuk lah Pujuk ni kena rajin pujuk. Main slow. Okay guys, kita tukar balik SP Tengok spot ni macam berpotensi pakai SP. Try SP tengok. Aduh. Oh. Aku cakap dah ada SP. Toman ni, toman. Kasar ni. Toman ni. Besar. Alamak. Dia bawa masuk samai. Toman. Rasa toman lah. Samai. Bukan. Dia ada duduk dah samai ni. Macam main pari pula. Macam main pari kan, duk cantik-cantik dia kan. SP lah. Dia ambil kat tengah-tengah. Rasa toman lah ni. Alam. Putus pula. Aduh. Guys, tadi aku lucut toman depan ni je. Kan? Dia masuk samai bawah ni. Aku try lah pujuk-pujuk keluar. Dia ada melekat kan kat samai. Try sekali. Lucut pula. Nampak buih kat situ lah. Aduh. Tak rasa macam haruan sebab dia laju. Si toman tu. Sini pun memang ada toman pun sini. Tak apa lah, kita cari lain. Jom, kita ikat baru. Aku ubah suai sikit umpan. Pakai spinner bait. Tapi aku letak ESP belacan ke belakang. So plastik. Kita try tengok.
apa, dia tak nak ni tak apa. Kita try yang ni. Yang ni biasanya ada respon, tapi susah nak lekat. Aduh. Ni. Ini. Susah nak lekat, tapi biasanya ada respon lah. Kita try tengok ada respon tak. Bismillahirrahmanirrahim. Dia lebih kurang macam silencer lah ni. Nampak? Nampak kan? Tengok. Dia tak minat lagi ni nak ambil ni. Alhamdulillah. Ini hari memang panas gila guys. Yelah, sekarang tengah cuaca El Nino kan. So kita orang pemain tempat-tempat redup kan. Jangan direct panas lah nasihat aku lah jangan direct panas. Kalau rasa ada tempat redup, main tempat redup lah. Kalau boleh hadkan waktu mancing pun boleh had. Yang penting air guys. Air jangan lupa. Air memang kena standby banyak. Jangan sampai dehydration lah. Terima kasih kerana menonton video sampai habis. Jangan lupa dapatkan tempat frog, dapatkan ASP Mac Lion. Sementara stok masih ada. So sekali lagi aku ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Jumpa lagi video akan datang insyaAllah. Assalamualaikum. Bye bye.